Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT karena sekali lagi kita dapat sama-sama di dalam kuliah minggu kita ini. Dan ini kita sambung perbincangan kita dalam buku Min Fiqhid Daulah fil Islam, perbincangan tentang fiqh kenegaraan. Dalam kuliah yang lalu kita telah jelaskan tentang sifat negara Islam ini, iaitu negara Islam merupakan sebuah negara yang bertamadun, daulah madaniyah mengikut istilah yang digunakan oleh Profesor Yusuf Qaradawi ini, iaitulah civil state, negara yang bertamadun, yang berasaskan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan negara Islam ini berbeza daripada negara agama yang difahami di dalam sejarah Eropah, iaitu negara yang dipanggil teokratik, negara teokratik, yang mana gereja yang menjadi penguasa kepada negara pada waktu itu. Padri-padri yang memegang kuasa dan menentukan hukum dan juga peraturan-peraturan, dan padri ini menggunakan ataupun berlindung di sebalik agama dan menganggap bahawa keputusan yang mereka buat, tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu tidak boleh disoal, tidak boleh dipertikai, tidak boleh ditanya, kerana mereka bertindak atas nama Tuhan. Ini berlaku di barat dulu. Kalau kita baca dalam sejarah di Perancis, kita tengok di England, di negara lain, Denmark dan sebagainya, pada abad pertengahan itu gereja ni menguasai kehidupan, dan akhirnya berlaku pertemuan antara gereja dengan raja pada waktu itu, dan akhirnya menyebabkan rakyat tidak dapat menerima gereja dan menolak agama Kristian ini. Daripada situlah lahir pemikiran sekularisme barat ini yang memisahkan antara agama daripada politik. Jadi pada pandangannya Profesor Qaradawi, berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, negara Islam yang kita nak bawa ni berbeza daripada negara teokrasi ataupun teokratik state yang dibawa oleh gereja di barat. Maka sebab tu adalah salah bagi siapa-siapa pun zaman ni kalau menganggap bila kita kecek tentang negara Islam ni, kita nak wujudkan negara agama seperti mana difahami dalam tradisi barat. Negara Islam ni berbeza, asas dan juga bentuk dia, dan juga di segi perjalanan dia amat berbeza daripada apa yang berlaku di barat. Kemudian Profesor Qaradawi bawa perbincangan kita ni kepada satu tajuk yang kita juga telah bincang dulu, nahwa fiqhin siyasiyin rasyid. Dia bawa kita ni berbincang ke arah suatu bentuk fiqh siasah, fiqh negara ataupun fiqh politik yang betul, dalam erti kata yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada pandangan Yusuf Qaradawi yang kita bincang dulu, dia kata umat Islam pada hari ini memerlukan suatu pembaharuan, suatu pemikiran semula kepada fiqh, fiqh. Dan pemikiran ini perlu dibaharukan dalam semua segi fiqh. Kerana zaman sudah berubah, perkembangan baru berlaku. Kita sebagai orang Islam tak boleh lagi terikat dengan pemikiran fiqh tradisional 100% terikat, sehingga kita tidak cuba beristihad. Kerana perkembangan berlaku. Kalau kita kata semua persoalan ini sudah diselesaikan dulu, ini adalah satu pandangan yang silap. Kerana banyak benda-benda baru yang berlaku dalam dunia moden pada hari ini. Dan kita tengok fiqh Islam ini sudah terhenti pada abad pertengahan, yang dipanggil sebagai zaman taklid, di mana ulama-ulama tidak lagi berani berijtihad. Bahkan ada setengah ulama mengeluarkan pandangan pintu ijtihad sudah pun ditutup. Tak boleh dah kita nak berijtihad ni, kerana orang yang ada ni tak mampu dah dari segi ilmunya untuk berijtihad. Kalau ada ijtihadnya, dia panggil ijtihad dalam mazhab.
Ulama dalam mazhab Syafi'i beristihad dalam mazhab dia. Ulama dalam mazhab Hambali beristihad. Dan tak ada ruang untuk beristihad bagi menghadapi perkembangan-perkembangan semasa. Jadi pandangan ini, kata Profesor Qaradawi, dah banyak lagi ulama-ulama yang baru ni, kalau kita tengok, kita baca dalam buku, mendorong kita umat Islam ni supaya buka fikiran kita, mengkaji kandungan Al-Quran dan Sunnah, menggali khazanah-khazanah ilmu Islam ni, dan cuba berasaskan kepada tradisi yang ada ni, memecahkan persoalan-persoalan dan menjawab masalah-masalah yang ada dengan pendekatan yang baru, dengan pemikiran yang baru. Dan kata Profesor Qaradawi, perkara ini amat juga perlu dalam masalah politik. Pemikiran politik Islam mesti diperbaharui. Mesti ada orang putih kata rethinking, pemikiran semula kepada pemikiran politik Islam ni untuk berhadapan dengan perkembangan zaman yang ada pada hari ini. Maka sebab itulah dia mengajak orang Islam, terutama para ulama lah, bukan kita. Orang sekolah kita ni tak boleh, lok kita punah jalan lah. Tapi dia mengajak para ulama yang berbiawa, yang kita panggil ulama yang muktabar, supaya mengkaji semula pemikiran-pemikiran politik Islam yang ada dalam kitab-kitab lama, dan cuba menterjemahkan balik dalam konteks masa, dalam suasana yang ada pada hari ini. Kerana hari ini kita tengok, kita hidup dalam suasana yang berbeza. Ada pemikiran, masuk pemikiran barat pada hari ini. Kita dalam keadaan kita setengah-setengah tepat umat Islam minoriti, orang Islam sikit. Zaman dulu tidak berlaku. Zaman dulu ni Islam menguasai belaka. Kuasa penuh di tangan orang Islam. Tapi dalam konteks semasa, kita tengok ada setengah negeri itu orang Islam mungkin dalam 10% saja. Orang Islam mungkin dalam 5% saja. Dan kemudian mari konsep negara bangsa, nation state macam ni. Nation state ni wujud di seluruh dunia. Lepas tu khilafah pun tak ada dah. Jadi ini benda-benda yang memerlukan suatu pemikiran semula, kata Profesor Yusuf Qaradawi, yang mesti dilandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita duduk terikat dengan pemikiran lama saja dalam kitab, kita tak boleh pergi ke depan. Kita tak boleh pergi ke depan. Sedangkan sifat Islam ni dia bergerak. Kalau kita boleh guna bahasa dinamik. Agama Islam ni sesuatu agama yang hidup, agama yang dinamik sifat dia. Kalau kita terikat dengan pemikiran dulu, kita bukan saja berhenti dalam perjalanan, tapi kita sebenarnya undur ke belakang. Maka sebab tu kita kena bergerak ke depan, memenuhi tuntutan zaman, menjawab persoalan ni dan membuktikan kepada dunia bahawa ajaran agama kita ni sesuai, relevan, sesuai, seserasi dengan perkembangan-perkembangan yang berlaku. Bila dia sebut gini, bukan bermakna kita kena sesuaikan Islam dengan zaman. Itu kenapa faham pula situ dia beza ni. Kita sesuaikan Islam dengan zaman, tidak. Tetapi ialah bagaimana kita menangani perkembangan yang berlaku. Kita betul perkembangan ni dengan kehendak agama. Kita memberikan fikiran-fikiran baru. Bukan maknanya kita kena sesuaikan Islam dengan zaman, tidak. Sebab Islam ni dia tidak perlu disesuaikan dengan zaman. Zaman itu sendiri yang mesti disesuaikan dengan Islam. Kenapa? Kerana kata ulama, Islam ini ditujukan kepada fitrah manusia. Dan fitrah ni dia tidak berubah. Zaman boleh jadi berubah, suasana berubah, ilmu, sains dan teknologi berubah. Tetapi fitrah kita manusia ni tidak berubah. Bila pun tidak berubah. Ya Tuhan kata fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Tuhan jadikan manusia di atasnya itu la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan. Tuhan kata kepada ciptaan Tuhan ni zalika dinul qayyim, dan demikian itulah agama ini, agama yang lurus. Jadi fitrah ni, Islam ni ditujukan kepada fitrah manusia. Fitrah ni tidak berubah. Dia lagu tu ya. Fitrah ni walaupun zaman berubah. Tetapi dalam berhadapan dengan zaman ni, tentulah kita memerlukan jawapan-jawapan yang baru. Contoh paling mudah lah sebut. Ni berlaku dah. Contohnya zaman dulu tidak timbul isu yang kita kata dadah. Tak ada cerita dadah pada waktu itu. Yang adanya arak lah haram. Dadah ni walaupun sebenarnya ada, tapi bukan satu isu supaya kita lelah ni. Isu dadah ni. Maka ulama beristihad secara